Di tepi sawah mencari rezeki, dalam periuk rempah adabi menanti. Okey, bersama saya Liza Ramzi dalam rancangan Meet and Makan. Okey, hari ni akak nak masak gulai daging. Daging korban tu kan banyak. Mula-mula kita tumiskan bawang putih, halia, kita tumis. Lepas tu masukkan 4 sekawan. Tumis hingga naik bau dan sedikit garing. Gulai ni bukan setakat raya haji je kita makan kan. Hari-hari pun boleh makan. Memang semua favourite orang lah kan. Tumisan kita pun dah bau wangi, dah sedikit garing. Kita masukkan serbuk gulai daging. Masukkan untuk rasa pedas. Naikkan lagi warna dia, kita tambahkan serbuk cili. Tumis sampai dia pecah minyak, baru rempah ni masak. Okey. Abang bomba, air. Lepas tu kita masukkan air, tumis lagi sampai pecah minyak. Barulah gulai kita ni tahan, tak basi. Okey, sebut gulai kita pun dah pecah minyak. Nampak tu? Blub-blub-blub tu. Tu tandanya pecah minyak lah. Blub-blub-blub-blub. Okey, lepas tu kita masukkan daging. Daging ni saya rebus dulu sebab nak bagi cepat empuk kan. Lepas tu masukkan kentang. Kita tunggu sampai daging tu empuk. Kentang pun dah empuk. Gulai kita pun dah mendidih. Kita masukkan kerisik. Kerisik ni untuk melemakkan lagi gulai kita lah. Asam jawa. Masukkan gula merah sikit. Santan. Santan ni tak payah banyak-banyak sangat. Kalau kita dah ada kerisik, lepas tu kacau-kacau, biarkan dia mendidih. Masukkan dengan garam. Okey, kuah kita pun dah mendidih. Siap. Selamat mencuba gulai daging.